Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ni dia nak review kepada anda satu unit kereta yang baru je sampai daripada Port Klang. Okay, kereta ni belum sempat basuh lagi. So kita review untuk anda. Yang ni tahun 2021 Mercedes-Benz CLA 45S. Okay, CLA 45S. Color dia warna mountain grey, AMG spec. Okay, untuk kereta ni special dia sebab apa? Sebab dia banyak aksesori. Kalau tengok dekat belakang ni, dia punya rear diffuser dia pakai jenis carbon. Okey. Ni dia punya rear diffuser dia pakai jenis carbon. Okey. Original part punya. Lepas tu dia datang dengan spoiler. Okey. Dia dah ada spoiler. Lepas tu dekat bahagian skirting dia ada carbon. Okey. Skirting carbon lagi dekat mana lagi? Dekat dia punya depan ni. Full lip dia pun pakai jenis carbon guys. Okay, so yang mana nak cari kereta Mercedes-Benz CLA 45S dah datang dengan front lid carbon, skirting carbon, diffuser carbon, boleh contact Dan. Yang ni dia tahun dia bila? Tahun 2021. Okay, yang ni Mercedes-Benz CLA 45S tahun 2021, full spec, fully loaded dengan rim dia dah spray warna hitam. Okay, rim dah spray macam gloss black macam tahun 2024. Datang dengan spoiler, diffuser dan sebagainya lah. Okey, untuk bahagian dalam dia special dia, color dia warna merah dia punya bucket seat. Yang ni kereta ni full spec, fully loaded. Okey, dengan interior dia warna merah, AMG bucket seat. Boleh tengok condition dia punya bucket seat sebelah sana. Nampak. Yang ni dia full spec, fully loaded. Dia ada ambient light, dia ada HUD, dia ada bucket seat, dia ada sunroof dekat bahagian atas ni, dan dia ada Burmester sound system dengan 360 kamera. So yang tu dia panggil full spec, fully loaded guys. Okay, untuk CLA 45S macam biasa dia pakai frameless design. So ini dia punya bucket seat bahagian belakang. Kereta ni belum basuh lagi, nanti kita akan buat review satu lagi. Okay, so inilah condition kereta ni guys. Okay, so yang mana nak cari CLA 45S, kita ada yang dah datang dengan spoiler macam ni, dah ada dengan body kit, dah ada dengan rim warna hitam. Dan kita ada juga satu lagi 2021 juga warna mountain grey. Yang tu standard stock punya, tak ada apa-apa aksesori lah. Okey, so yang mana kata berminat, yang ni mileage dia 3786 km, depan HUD. Ni dia punya AMG steering. Okey, AMG steering dia ada untuk tukar mode, untuk tukar manual setting dan sebagainya. Okey, yang ni full spec, fully loaded, dia ada semua AMG Valvetronic, AMG suspension, traction control, manual setting, 360 kamera dan semualah. Okey, depan ni ada wireless charging, USB port, carpet original AMG. Okey, ini di bahagian door trim dia. Door trim dia kalau warna merah dengan ada semua ni untuk panas, untuk sejuk, memory seat. Okey, semua ada guys. Okey, dan bawah ni dia ada Burmester sound system. Ini bahagian belakang dia. Korang boleh tengok yang ni tahun 2021 bahagian belakang dia. Okey, kereta ni baru sampai semalam je. Kita terus buat review. Nampak dia punya skirting warna carbon, skirting carbon. Okey, so yang mana berminat nanti boleh contact Dan. Boleh buat appointment, datang ke showroom guys. Okey, kita ada banyak unit untuk model CLA 45S. Kita ada warna grey, warna motor grey, kita ada 2 unit, warna putih kita ada 4 unit tahun 2023, 2024 dan bermacam-macam model lagi yang kita ada guys. Okey, boleh komen dekat bawah ataupun cari nombor saya dekat description. Jumpa anda di showroom. Assalamualaikum, bye bye.